Okey. Alhamdulillah hari ini saya turun ke Bazar Ramadan yang ke-6, iaitu di Taman Wilayah Sayang. Ya, baik. Ni penganjur di sini, tokey yang jaga Bazar Ramadan ni, Abang Dr. Haji Aziz yang ketua pecawangan Taman Wilayah Sayang. So, di sini ada 50 tapak Bazar Ramadan. Alhamdulillah. Yang tahun lepas ada sikit kontroversi ya. Tapak ni tak diluluskan oleh DBTL, walau hal orang kata tapak dia tapak tradisi lah. Belasan tahun ada di sini. Alhamdulillah bila saya tanya tadi dengan jaja-jaja, cuma ada sikit satu isu lah. Isunya dah selesai lah. Besok semua akan tukar jadi kanopi biru kat sini. Kita lambat sikit dapat pembekal untuk kita nak bagi pada penjaja-penjaja sini. Besok insyaAllah kalau tak ada aparal, Remy uruskan untuk kita pun dah bagi. Sebab kita tak sempat, tadi dah bagi, cuma tak sempat je kita nak tukar sebab dah pasang apa semua. So jadi hassle. So besok, mulai esok semua akan jadi kemah biru semua. Alhamdulillah. So itu je yang saya nak. Dan bukan hanya kemah, untuk bagi kita apron. Ya, betul. Bagi apron pada semua penjaja sini, nampak seragaman, nampak benda yang baru di sini. Okey, terima kasih dan tanya lagi. Baik. Bazar Ramadan Taman Wilayah Sayang. Okey, terima kasih.